So Mat, semalam ada sampai 2 barang ni. Lepas tu hari ni sampai ni pula. So yang ni aku confirm lah, yang ni block. Dan yang ni aku rasa tak silap aku adalah starter. So aku beli starter baru. Sebab starter motor aku tu dia macam dah tak kuat. So yang ni aku confirm, yang ni adalah gasket. Gasket block dan gasket head. So ada lagi yang tak sampai. Untuk sampai hari ni lah. Yang hari ni ada lagi yang tak sampai. Gasket, ada lagi gasket lain aku beli. Gasket apa tu? Gasket tensioner. Lepas tu apa lagi yang tak sampai, aku pun lupa lah apa yang aku beli. So aku nak buka dulu, nak check barang ni. So sekejap lagi sambung. Aku ingat hari ni aku nak sambung motor aku tu. Aku nak potting head, nak buka kawah. Tapi Mat, hari ni aku ada masalah. Kau tengok tu, tak ada line. Aku lupa nak top up. Ini nombor, orang kata nombor bisnes lah, nombor kedua aku. Aku lupa nak top up. Sebab aku banyak guna hotspot je. Aku guna hotspot tu, handphone satu lagi. So nak aku kena pergi center dia. Sekarang ni dah pukul dah 4.51. So center tu tutup 6.30 petang ni. So jauh, center tu jauh. Daripada rumah aku nak ke center tu lebih kurang sejam. So aku nak kena pergi center tu, nak hidupkan balik motor ni, nak hidupkan balik nombor ni. Sebab nombor ni penting Mat. Kalau ada customer call apa semua, aku lupa Mat nak top up. Sebab nombor ni pakai top up. Dah, aku nak pergi bandar je Mat. Jom. Aku suka orang tu ni. So sambung lagi Mat. Kalau korang tengok yang sebelum ni kan, aku ada buat pasal barang sampai kan. So sebenarnya tu video aku rekod 3 hari lepas. Aku busy sikit lah. Aku busy dengan kerja, dengan urusan lain, family apa semua. So ni adalah blok ESR S2 Pro, macam korang tengok ni lah. So ini adalah size 63. Ni size 63. So ni piston dia. So piston dia ni, kalau tengok dia punya pocket valve ni, dia macam okey kot. Aku pun tak sure. So tengok dia punya dome, tak adalah tinggi sangat. Dome ni dia okey-okey je bagi aku lah. Bagi aku dia okey-okey je. Sebab aku pun tak ukur ni. Tapi kalau tengok pada mata kasar, okey je, boleh pakai je. Dia tak tinggi. Ada setengah dome tu dia betul-betul tinggi Mat. So yang ni aku tengok dia macam semi dome. Tak sure lah. Korang tengok, korang yang tahu tu, korang tahulah kan. So ni belakang dia, dia ada tulang. So ni ada laluan minyak je. So macam gitulah Mat. So ni lah blok yang aku akan pakai. So ni dia plus 3 kan. So katanya Bos Adib boleh pakai je untuk kalau tak jet, tak sangkut. So ni adalah starter yang aku beli. Sebab starter aku tu dah kong kalau ikutkan. So ni aku pilih starter daripada Tobaki. Aku harap okey lah, ngam lah untuk motor aku. So nanti aku akan tukar juga starter motor aku. Sebab starter sebelum ni dia macam dah lembik. So dia dapat sekali dengan ini gigi. Aku tak tahu lah nama dia apa Mat.
Sebab tu aku cakap aku bukan pomen. So ni adalah gasket. Ini gasket block. Aku selalu pakai gasket ni Ashoka. Sebelum ni biasanya aku pilih saiz 0.6 mm. So untuk kali ni aku akan pakai saiz inilah, 0.4 mm. So untuk gasket head terlekat lagi. So gasket head aku pakai yang ni lah, Cooper. Aku lebih suka pakai Cooper. So lupalah nak bagi tahu, yang blok ESR ni dia dah buat skin tingkat. So okey lah tu. Bagi aku okey lah. Kalau tengok dia punya blok pun aku dah check dia punya clearance tu okey bagi aku. Okey je, tak ada masalah. So sebenarnya malam ni aku nak potting aku punya head. Aku nak buka kawah sikit lagi. Sebab sebelum ni aku pakai blok 62. So aku nak ukur balik dia punya kawah. Lepas tu aku nak buka sikit lagi lah untuk blok 63. Buka sikit je tu. Kalau tak buka pun aku rasa boleh pakai je sebenarnya dengan potting yang aku buat sebelum ni. So tak apalah, aku nak ukur balik, aku nak check dia punya kawah macam mana. Yang mana kena buka aku akan buka lah. So untuk potting kawah ni aku tak reti sangat. So korang boleh nak kecam-kecam lah. Aku memang tak reti, cuma aku buat je. Aku buat semampu aku. So jomlah Mat.
So Mat, setelah berhari-hari aku duk adap motor aku tu, dia tak adalah, aku ni busy. Aku busy dengan kerja. Jadi ambil masa sikit lah untuk siapkan motor aku ni. Sebabnya aku memang busy. Aku tak ada masa sangat. Aku ada masa sehari tu, kalau aku ada masa untuk buat motor, aku ada masa lebih kurang setengah jam, sejam. Dah ada masa sejam untuk sehari tu. Contohlah nak kena cari spana lah hilang, itulah hilang, inilah hilang. Itu makan masa dah. So yang benda tu lah yang melambatkan aku untuk siapkan motor aku ni. Sebab aku bukannya setiap hari ada waktu yang free. So ada dalam 2-3 hari baru ada free sekejap, aku sambung buat. Itu yang kalau korang tengok video ni, dia macam banyak part macam hari-hari lain. Macam tu lah. So sebab tu lah aku lambat sikit siap. So aku dah siap pun, dah pasang semua headblock, dah siap. Aku dah pasang exhaust apa semua, dah siap lah ni. Aku dah tukar starter aku pakai starter Tobaki. Kau tengok warna biru tu. Lepas tu aku dah tukar minyak hitam. Cumanya aku ada beli rantai. Sebab rantai ni dah setahun lebih, dah dekat 2 tahun kot. So yang ni skru tak ada. Tak apa je, satu je tak ada. So untuk rantai ni sebenarnya aku dah beli dah pun, cumanya aku tak tukar lagi. Aku harap okey je lah. Sebabnya sekarang ni aku nak bawa motor ni pergi dyno. Aku tak ada towing sekarang. Towing ada, cuma malah lah. Sebab motor ni aku rasa boleh bawa je. Sebab tempat aku nak pergi dyno ni tak ada jauh sangat. Dia macam, dia lebih kurang 11 km daripada rumah aku. Tak ada jauh sangat. So aku rasa boleh bawa je. Sebab sebelum ni spek dia adalah 62. So sekarang ni 63. Minyak mungkinlah kurang sikit. So aku kena bawa dengan hati-hati, slow-slow. InsyaAllah sampai. Aku harap tak ada masalah lah. So tayar dia lama. Oh ini bekas bocor itu. So aku harap tak ada masalah lah yang akan jadi atas dyno sekejap lagi. So jomlah Mat, tanpa membuang masa memanjangkan video. Jomlah aku nak gerak lah. Sebab aku janji dengan tuner tu lebih kurang pukul 2 petang. So ni tuner ni aku first time nak pergi. Sebelum ni aku pergi dyno dekat tempat lain yang tu jauh. So aku pilih tuner ni, aku tanya-tanya orang. Lepas tu aku decide untuk pergi kat dia. Sebenarnya banyak lagi suggestion tuner lain. So aku rasa tak apalah, aku nak try dengan dia dulu, tengok dia tune macam mana. Okey tak okey, ngam tak ngam, macam mana penjelasan dia, okey tak okey. So jomlah. HP aku tak pastilah sebab ini dyno lain kan. So sebelum ni HP dia 25 je. So tengoklah dekat tempat dyno ni berapa je HP yang dia dapat. So tanpa buang masa, jomlah Mat. So Mat, aku dah balik lah daripada dyno. Sekarang ni dah petang, dalam pukul 5. So motor ni power tak keluar habis Mat.
Untuk spek 63 ni power tak patut lah power tu. Masalah dia pada exhaust, throttle body dan ECU. So 3 benda ni yang membantutkan power dia untuk keluar. So exhaust yang aku pakai ni exhaust Espada isi punya. Lepas tu throttle body tu size 34. Dan satu lagi ECU. ECU ni dah lama, dah 3 tahun aku pakai. So ECU dia dah problem lah sebenarnya. So untuk throttle body ni, kalau aku nak cari power untuk 63 ni, memang nak kena tukar throttle body lain lah. Throttle body 36. So exhaust ni, dia masalah dia dari segi manifold. Ini Powerman lah yang bagi tahu aku tadi. Dia cakap depan dia tu untuk 32, dia keluar 32 kan. So 32 ni terlalu panjang dia kata. Dia bagi tahu manifold ni yang size 32 tu terlalu panjang. Baru je dia 32. Kau tengok ni, 32 daripada depan sampai sini. Sampai sini baru 35. Dari sini baru besar. Dia kata sepatutnya yang okey exhaust depan tu daripada 32 dia pendek je, lepas tu 35 terus. Lepas tu dia pergi lagi besar. Itu kata Powerman lah, bukan cakap aku. So maksudnya exhaust ni macam tak ngam lah bagi bila powernya macam tu. So memang sebelum ni pun kalau aku pakai spek lama, waktu aku pakai spek lama, memang kalau aku pakai exhaust yang ni, yang dekat motor satu lagi ni, ini exhaust Uma back pressure. Walaupun manifold dia 28, tapi power lebih tinggi yang ni, HP lebih tinggi yang ni, dan yang ni lagi laju. Waktu tu kalau aku pakai exhaust ni, dia macam tak laju sangat dan HP jatuh. So aku lupa sebenarnya ada satu exhaust ni orang offer. Patutnya aku pakai exhaust tu dulu baru aku pergi dyno. Aku lupa nak pergi ambil lah, lupa nak pasang. Aku lupa pasang exhaust tu. So untuk kali ni sampai sini sahajalah. Yang pasti motor aku siap je. Dia cakap motor tak ada apa-apa problem pun, cumanya power je lah tak keluar sepatutnya. Bagi aku power dia tu kurang sikit lah untuk spek 63 ni. So nak tak nak aku kena cari modal lain, tukar apa yang aku cakap tadi lah. So untuk konten kali ini itu saja daripada aku, Mat. So insyaAllah kita jumpa lagi di next video. So itu saja daripada aku. Jangan lupa like dan subscribe. So jumpa next lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.